Jamal, jangan lupa bila bintang ATM hang masuk 7 bulan 9 tu 7 bulan 10 saya kena tukar balik di Alostar. Saya beritahu Jamal aku kena balik ni Kedah. Oh Jamil ni you tak tahu kat syok siapa ni. Tak Jamal biasalah, Ramli ada, Michael Ho ada, nanti dia panggil tapi Jamal, jangan lupa bila bintang ATM hang masuk. Oh, masa tu dia tak masuk lagi. Tak masuk lagi bintang ATM. Bintang ATM dia buat dalam bulan 6 dan 7 bulan 8 tu. Tapi final tahun 80. Final tahun 80. Januari 80 tapi bintang ATM 79. Ya. Jadi dia pengalaman dia tu asah tu masa di. Tapi dia di Ipoh lah. Dia ni mudah. Dia cepat. Di segi suara dia, di segi muzik, di segi vokal memang kelas lah. Suara tinggi saya kata tak dapat lah dengar orang smart. Smart lah memang rambut topi saya ni semua beli kat dia. Saya bila main kat dia balik buat recording hari Ahad atau hari Sabtu. Sabtu habis. Ahad cuti. Panggil lah dia main bawa masuk lagu kan. Track dia buat lah masuk lagu ya. Lagi balik saya ngantang lah pergi stesen bas tanya orang Butan tu. Dia nak beli peluitan. Nak bas. Dia naik dia. Saya pakai kereta awak saga tu. Dia tengok topi belakang saya tukar topi cap lah. Dia tak dia ambil topi dia ambil pakai. Smart aja me. Hang pakai apa pun smart amat. Dia turun kan lagi. Tengok saja. Dia pakai smart. Tengok. Dia dengar balik ni. Dia dengar ni. Masuklah bintang ATM ni. Aku nak bagi tahu ke hang, Jamal, hang finalis second place. Final hang second place, naik juara lah. Dia betul ramalan lah tu. Sebab saya bagi. Saya tak bagi nombor 1. Saya tak mau bagi nombor 1. Tak mau lah. Terus kan. Waktu tu dia tak masuk bintang ni tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Bila dah main, yang nak main di KL pun kawan-kawan saya semua yang nak main buat pemilihan tu. Apa nak Hamidun Zain, apa ni. Saya tanya Ramli. Saya tanya Jamal hang masuk. Ni bila nak buat ni dah 2 hari lagi kata. Saya tanya Hamidun hang main itu aku main. Weh hang tengok ada seorang budak aku. Jamal Abdillah. Betul kami. Betul budak aku. Memang best. KL pun hang tak boleh dapat. Saya cakap kat Hamidun kita duduk lama di KL. Lepas bila ni saya telefon Jamal. Jamal jangan lupa main buat audition. Saya tabak lah kata saya kontak ni kan. Kata bila hari buat audition tu katalah hari ni lah.